Hari ni hari Jumaat, hari Ashura. Hari tu kawan kepada abang aku, dia ada anak dikurniakan dengan gerah lain daripada kanak-kanak yang lain lah. So anak dia ada sakit, macam tak boleh jalan, tak boleh bangun. So dia memerlukan dana untuk beli electrical wheelchair. Kau boleh lipat macam stroller budak, tapi dia wheelchair. NGO dengan apa, macam kalau macam majlis zakat apa semua tu, some kind of that lah. Macam majlis zakat support dia dalam berapa ribu, tapi still belum cukup untuk beli wheelchair tu. So abang aku cakap kat aku, Zack kalau nak tolong boleh lah cukupkan duit dia untuk beli wheelchair. Macam kau tengok, alhamdulillah Rais dah dapat wheelchair dia. RM1,000 juga aku tolong, alhamdulillah. Semoga dengan pemberian ini, bantuan daripada aku sikit, so sepanjang dia membesar, pahala dia akan mengalir. So kepada adik Rais, one day bila dah besar, kalau ada rezeki, carilah abang Zack balik. Cakap Rais dah berjaya semua, terima kasih kecil-kecil tu. Waktu Rais baby, abang Zack belanja wheelchair. Paling penting untuk sekolah lah, nak pergi sekolah. At least ada wheelchair tu senang. Shout out to Golden Boy FX juga, sebab tanpa Golden Boy FX, Zack tak dapat nak support jugalah pemberian ini. Minggu ni pun alhamdulillah Golden Boy FX pun dah perform 20 setup ke atas. Ada setup kita kena cut loss, ada rezeki 1-2 setup, normal lah. Kalau bisnes, ada hari yang orang tak datang beli, ada hari orang beratur. Jadi kontak kali nak bayar aku, alhamdulillah dengan bantuan yang aku berjaya tolong. Semoga kita dimurahkan rezeki, aku, kawan-kawan aku, family aku dan semua keluarga aku. Izin, salam Ashura.